Pagi Aidil Adha di Ethiopia. Seawal jam 7 pagi, masyarakat setempat menuju ke masjid. Berpakaian sederhana namun penuh rasa syukur. Mereka berkumpul untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha. Sama seperti yang kita lakukan di Malaysia, tiada beza ketara dari segi tata cara solat. Kerana di sini, masyarakat juga mengamalkan mazhab Syafi'i. Takbir, solat dan khutbah berlangsung dalam suasana penuh tawaduk dan meriah. Dalam dan luar masjid, jemaah membuat saf sehingga penuh di perkarangan masjid ini. Selesai solat, para jemaah akan pulang seketika menukar pakaian untuk bersiap untuk urusan penyembelihan. Namun ada satu kelainan di bumi Ethiopia. Sekumpulan anak muda akan berselawat sambil bergendang. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan rasa gembira dan syukur, seolah-olah menyambut tibanya hari yang penuh penghayatan ini. Inilah warna-warni Aidil Adha di bumi Ethiopia.